Asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Ianya telah menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Yang berhormat sekalian, hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menghasut sampai wujud ketegangan antara wilayah. Sebarang perbezaan pandangan haruslah diselesai secara matang dan bukan menerusi kebencian atau syak wasangka. Hakikatnya, hak-hak negeri perlu sentiasa dihormati. Namun begitu, kepentingan Malaysia secara bersama hendaklah sentiasa diutamakan.